Assalamualaikum, saya Huda daripada Esko Puteri UMNO Malaysia. So, soalan saya nak minta mohon penjelasan pihak panel. Apakah kedudukan pengoperasi premis judi dan penjualan arak berlesen dari sudut fik siasah, memandangkan lesen ini dikhususkan untuk bukan Islam, manakala bagi umat Islam ia kekal haram dan boleh didakwa di mahkamah syariah? Adakah wajar isu ini dinilai sebagai dosa kolektif? Dan apakah pendekatan yang paling seimbang dan berhikmah untuk kerajaan negeri membuat keputusan dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia? Okey, terima kasih tuan-tuan. Saya nak minta tuan-tuan kena bezakan antara dua hal. Satu, kita ada perkataan izin. Satu, kita ada perkataan redha. Apa yang kita izin bukan semesti kita redha. Apa yang kita redha biasanya tentu kita izinkanlah. Saya buat contoh untuk membuat. Kena ikut sikit baru nak faham politik ni. Anak kita, dia minta kita satu benda. Kita tak mau. Dia kata ni bagilah nak guna kereta malam ni. Kita tahu anak kita ni kalau malam ni kalau guna kereta sekali pergi tempat tak elok. Dia duk minta juga kat kita. Dia kata orang lain bagi. Last kali kita kata ni, ambil lah habis. Kita izin. Tapi kita redha tak? Kita tak redha. Dia habaq kata, mak aku okey. Sebenarnya tak okey, tapi kita izin. Saya nak faham, izin tak semesti redha. Ada benda kita redha. Kita suka anak kita satu benda, tapi tidak berlaku disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Bila you jadi pemerintah, kita mungkin terpaksa izinkan benda yang kita tak redha. Contoh, ada rights tak pada non-Muslim untuk ada rumah ibadat? Ada tak? Ada tak hak mereka untuk ada rumah ibadat mereka? Ada tak? Dia ada hak. Kalau dia ada hak, bolehkah dia buat rumah ibadat merata tempat? Tak boleh. Kerana ada pihak JKR yang pastikan ni, kena ada kelulusan bandar. Adakah setiap yang terlibat dengan lulusan bandar, JKR nak pastikan keselamatan, nak pastikan mereka tak buat salah tempat? Adakah mereka redha dengan agama yang kufur? Redha tak? Tak redha. Adakah mereka izinkan? Mereka izinkan, terpaksa, itu dia punya hak. Apabila seorang pemerintah membenarkan orang bukan Islam minum arak, adakah dia menghalalkan arak? Awak tentu tahu ni jawab. Adakah dia menghalalkan arak? Tak semesti. Tapi itu hak dia sebagai non-Muslim. Bukan kita redha. Tapi kalau sampai arak melimpah-limpah sampai jadi pusat arak negara kita, tak boleh lah. Tapi kalau dia minta untuk dia punya hak, boleh atau tak? Orang telah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang masalah arak pada zaman dia yang dimiliki oleh non-Muslim. Suwaid bin Ghafalah dan riwayat Abu Ubaid dan kitab Al-Amwal Abu Ubaid bin Qasim menyatakan bahawasanya Umar bin Khattab kata, ambil usyur, ambil 10% cukai daripada arak mereka. Orang kata cukai arak tak baik kita makan, tak. Ini pun salah faham konsep. Kalau orang jual air mineral kena cukai, jual air soya kena cukai, jual arak langsung tak kena cukai, lagi banyaklah arak. Patutnya dia kena triple cukai lagi. Ini juga salah faham. Sebab tu saya kata, mentadbir negara tak sama dengan mentadbir masjid. Dalam masjid memang tak boleh masuk arak. Tapi dalam negara yang ruang itu bukan dikongsi oleh Muslim saja, ada non-Muslim, ada hak orang Muslim, ada hak bukan Muslim, hukumnya ada perbezaan. Apa yang boleh dibuat? Tak pasal-pasal kita pergi hadir majlis perayaan orang bukan Islam. Tak boleh. Tapi pemimpin, dia hadir bukan kerana dia nak merayakan, dia hadir kerana nak berucap, memberikan panduan pada mereka, memberitahu mereka berada di bawah pentadbirannya. Boleh tak dia hadir di atas status itu? Boleh. Tapi tok imam kampung tak nak pasal-pasal, nak pergi wil-wil. Nak apa? Sebab itu, jangan bercakap tentang politik. Masalah Ustaz Fardu Ain cakap tentang politik Islam. Semua ustaz orang anggap dia pandai. Ini satu bidang yang asing.
You profesor universiti pun belum tentu you pandai. Ini ada bidang dia, asas satu syar'iyah. Kalau nak ikut dari segi tokoh, banyak sahabat lain lagi yang ada. Banyak sahabat lain lagi yang ada. Tapi Muawiyah naik memerintah. Sahabat taat kepadanya. Kerana Muawiyah adalah yang paling layak pada konteks itu. Kalau nak ikut, ramai lagi sahabat besar. Macam saya kata tadi. Sebab tu politik. Sebab itu, orang yang baca surah sedap, ceramah bagus, khutbah bagus, jadi tu imam surah sedap, kita tengok dia ni jadi tu imam bagus, elok dia jadi wakil rakyat kita. Yang tu yang silap. Dia bidang tu imam, bukan bidang wakil rakyat. Sebab tu Sayyidina Umar tak benarkan orang masuk ke pasar melainkan orang yang yatafaqqah. Kan? Tafaqqahu qabla an tusawwud. Kamu fiqh dulu, pandai dulu sebelum masuk market. Tahu hukum hakam dulu, baru masuk market. Maksudnya dalam politik kamu kena pandai dulu hukum hakam syarak, konsep politik Islam sebelum kamu berpolitik. Nak kata ini politik ni Islam ataupun tak Islam. Jika tidak, ramai orang pakai serban, pakai jubah, pakai lebay, pakai songkok, pakai sampit, manipulate kita. Assalamualaikum firmanallahu ta'ala, jam kita. Kita Fatihah pun duk kena berbetul 6 kali, dia dah baca ayat mana pun tak tahu. Lalu kita sangka dia pandai, dia belum tentu pandai. Tentu jelas ke apa saya cerita ni tu? Terima kasih. Assalamualaikum.